Kipas ni walaupun harga dia mahal, dah 29,000 unit terjual. Apa benda yang membuatkan kipas ni viral dan ramai gila orang beli? Jom sama-sama kita bedah kipas. Kita tengok packagingnya pun dah nampak ini produk premium. Jemeh memang tak pernah mengecewakan. Simple, minimalis. Lepas tu informationnya lengkap. Jom kita unboxing. Oh, okay, first thing first dia bagi stiker. Ui, comel stiker kucing. Lepas tu dia bagi manual book. Lepas tu, ini kipasnya. Weh, warna biru muda ni memang cantik weh. Ui, ini macam baju raya punya warna weh. Korang dapat strap Jemeh warna oren, kabel. Oh, korang tengok tu. Weh, aku minat gila kipas ni. Lepas tu kan, dia boleh pusing 90 darjah macam ni. So tak perlu beli stand, dia dah boleh stand letak macam ni. Lepas tu sini tempat charge dan sini button dia. Korang tengok kita tekan sini kan. Okay, dia ada sampai, korang tengok kekuatan dia. Oh, sampai 199. Ui, kuat gila guys. Ini sesuai untuk pergi raya. Biasa raya kan kita kena baju tebal, biasa berpeluh ataupun panas-panas pukul 12. Korang kena beli kipas ni. Aku nak tunjukkan apa yang menarik tentang kipas ni. Sebenarnya tengahnya ada peti ais. Korang tak percaya? Korang tengok ni Okay, ni aku buka dulu. Lepas tu kita tekan selama 3 second. Tengok dia tulis cooling. So nanti kat sini dia akan berais, beruap. Korang tengok ini aku cakap peti ais ni. Korang tengok tu. Beruap weh. So korang boleh letak dekat dahi, letak dekat tangan. Weh, sejuk weh bahagian sini. Dia peti ais guys. Satu anginnya dah kuat, lepas tu ditambah dengan peti ais, memanglah sejuk. Lepas tu korang boleh letak dekat sini, letak dekat sini, dekat sini. So dia korang sejukkan kulit korang jugalah. Ui. Lepas tu strap dia ni korang gantung je dekat tepi ni. Lepas tu korang dah boleh gantung kat leher korang. Macam tu. So mudah nak bawa ke mana. Bateri dia pula 6,000 mAh. Lagi besar daripada Apple. Aku sangat rekomen korang beli kipas ni untuk raya nanti. Sebab sekarang tengah ada harga promo Ramadan 50% off rasanya. Nanti kalau korang teringin nak beli, aku dah sediakan dekat beg kuning.